La ilaha illallah. Ni apa benda pula ni? Tiba-tiba hari ni hari ni. Ni hari ni 30 April, baru kejap tadi ni Jawi keluarkan press statement ya. Baca ni tuan-tuan. Bantahan terhadap penganjuran program Rainwave Water Music Festival dekat Bukit Bintang tu lah ya, upacara yang seakan-akan macam songkran tu, yang pancut air tu ya. Okeylah. Benda ni bagus, saya faham ya. Maksudnya terdapat inisiatif daripada pihak Jabatan Agama Islam wilayah persekutuan untuk menyatakan hasrat mereka menolak benda ni. Okey, saya faham. Engkau ada dekat berbulan-bulan untuk nak keluarkan bantahan. Engkau ada berbulan-bulan nak keluarkan notis rasmi macam ni. Kau ada tempoh yang lama Benda ni bukan baru tau. Event ni dah dirancang hampir setahun dah. Engkau ada berbulan-bulan ni untuk keluarkan notis bantahan, untuk menyatakan anda tak bersetuju, untuk menolak event ni, untuk memberi nasihat kepada penganjur supaya tidak mengadakan event ni. Banyak-banyak tempoh yang ada ni, Jawi boleh ambil keputusan hari ni. Hari ni untuk keluarkan notis bantahan ni. Oi, event malam ni lah. Event malam ni. Malam tadi dah rehearsal dah. Stage pentas semua dah set up. Artis semua dah diorang call, dah panggil dah untuk buat persembahan. Dengar cerita jalan dekat KL pun dah tutup dah. Nak menghala ke Bukit Bintang tu. Benda malam ni lah. Apa wayang ni pula? Ni wayang apa ni? Statement ni tujuannya tu apa? Nak meredakan hati orang Islam ke? Tak payahlah. Kalau macam tu tak payah. Tak payah keluarkan notis macam ni. Dah terlambat dah pun. Ini dah macam merawat, bukan mencegah tau. Benda-benda lah. La ilah. Lepas tu yang kelakar tuan-tuan, baru hari ni tu nampak. Nak bagi advice. Marilah kita menganjurkan bacaan Yasin dan solat hajat. Patut buat daripada hari tu, bukan hari ni. Apa benda ni tuan-tuan? Apa benda ni? Satu demi satu lah. Level of stupidity yang dibuat oleh pihak kerajaan ni semakin hari semakin aduh. Ini bukan calang-calang kementerian tau, daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan yang bernaung di bawah ni Jabatan Perdana Menteri ni, dan Menteri Agama antara penasihat kementerian ni, faham tak? Dan Menteri Agama tu pun di bawah Perdana Menteri. Kau report bawah PM. Kau nasihat terus direct pada PM lah. Yang kau nak main wayang keluarkan notis last minute macam ni tu apa? Sudah tuan-tuan, saya fed up lah. Saya fed up lah benda lah ni. Tak apalah tuan-tuan. Layankan aja.